Tuan-puan, di tangan saya ni adalah kepingan 1 dinar keluaran daripada Public Gold. Saya nak cerita tentang harga 1 dinar ni. Pada tahun lepas, 1 dinar ni harga sekitar dalam 2,000 lebih sahaja. Tuan-puan boleh tengok gambar yang saya tunjukkan ni. Harga 1 dinar sekitar dalam 2,000 lebih. Tuan-puan, hari ni 1 dinar sudah meningkat dari sudut harga dia. 1 dinar sudah melebihi harga 3,000 lebih. So peningkatan sebanyak 1,000 lebih tuan-puan dalam tempoh 1 tahun. Emas ni walaupun 1 dinar dekat tangan saya, dengan peningkatan harga 1 dinar ni kekal dengan 1 dinar yang mana berat dia 4.25 gram. Apa yang berbeza sekarang tuan-puan adalah tentang harga. Walaupun harga dia telah meningkat, 1 dinar berat dia tak bertambah. So ini nak menunjukkan apa tuan-puan? 1 dinar berat yang sama, kuasa beli dia tetap sama berbanding tuan-puan melihat kepada harga dia, harga sudah meningkat berbanding tahun lepas. So kalau tuan-puan rasa nak menyimpan nilai, tuan-puan jangan simpan nilai dalam bentuk wang kertas, tuan-puan simpan nilai yang terbaik dalam bentuk emas. So kalau tuan-puan perlukan bimbingan saya nak mulakan simpanan dinar, tuan-puan boleh isi back service di bawah ni. Nanti saya akan bantu tuan-puan cara menyimpan dinar bersama dengan Public Gold. Jangan lupa follow saya, info emas dan juga kewangan.